Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menunjukkan cara untuk menggunakan fungsi date. Fungsi date, salah satu fungsinya adalah untuk year. Dalam selain banyak-banyak fungsi date ni, ada satu fungsi untuk year. Okey, functionnya macam ni lah. Year dan kurungan masukkan tarikh tu. Jadi dia akan mengembalikan tahun untuk sesuatu tarikh. Jadi untuk menggunakan latihan ni, kita boleh tarik terus macam ni. Contohnya, type sama dengan, ini contoh di C tu kan, C2 tu sama dengan year. Kita pilih year ni, kita masukkan tarikh lah. Contoh 191 tahun 2025 contohnya lah kan. Tutup. Sepatutnya akan memulakan kembali tahun tu lah, 2025 lah. Ni jawapannya dah ada ni, 2025. Jadi kita enter, kita akan dapatlah 2025. Jadi untuk nak guna formula ni, kita boleh masuk tarikh di sini, keluar tahun di sini lah. Jadi untuk itu kita buat table macam ni, sheet macam ni. Kemudian di sini kita isi tarikh, yang ni isi tahun. Jadi yang ruangan tahun ni kita type, yang tarikh ni kita masukkan supaya dia padan dengan formula tu. Tarikh tu kena ikut format yang betul lah. Jadi pilih tarikh ni, kita pilih kolom A, pakai letak format number, kemudian kita pilih date yang macam ni. Date ni bulan dulu baru tarikh. Kita kena pakai custom date and time. Kita pilih yang ni lah, yang Malaysia punya macam ni lah. Hari, bulan dan tahun. Okay. Jadi untuk tahun di sini nanti kita akan pakai formula lah. Jadi kita sama dengan year. Yang ni kita pilihkan kolom yang A2. Kita tutup kurungan. Sekarang kosong lah. Dia keluar je 1899 ni kan. Kita masuk sini, contoh 191 2025. Dia akan terus keluar. Oh, salah tarikh. 191 2025. Akan keluar 2025. Kalau kita 2 2026. Ini kita kalau nak copy ni, kita tarik je. Okey. Dia akan terus masuk lah. Contoh yang lain 393 2027. Dia akan masukkan lah. Terus dia akan ambil tahun daripada tarikh tersebut. Tarikh yang kita isi dalam kolom A.